Aku lah tak bersih aku. Mandi. Patut ya lama kayu ang. Ondang semua diikut ah. Dah lama. Rantilah baru lah. Lagi roh dia baca. Kalau cerita kau dah panjang cerita mana? Tu dia suruh mencerita. Dah dah. Alah, apa pun dah. Tak kerja. Banyak orang nunggu umur gini ha. Ya dah. Nak ikut mu cari kau dah. Emang acok ndang mau diko kau? Kadang-kadang lah ya dah. Petang kau dah. Lo ganti jo baru dah. Masih ni tak berusak dah. Biar gurun. Aku buang jok yo mesin. Aku buang dia. Tapi kalau mesin nak ganti saya jadilah. Angku pacah muncul kali. Apa nak sama utang celiang ah? Bang. Pas 17 Agustus, rancak mendaki di Merapi bang. Nampak samudrawan ya bang. You seru dia. Tapi mas, kalau Ramina di atas tu, air payah dia. Jadi kalau menanjak tu, ancak cari yang tempat berair banyak tu. Oh model tu ya bang. Iya. Wah ni lo pengen mendaki ya bang. Kecil orang seru pengen mendaki tu bang. Banyak dapat kawan, banyak lo dapat pengalaman lo. Itu dia. Tenang salah. Kalau jadi orang nanjak besok ke mah. Majan cara nanjak yang baik dan benar gua. Dulu mah guna pangilun, guna padang tu labang daki tu mah. Lebang arati berjaya unda. Dari tadi aku suka pesuh lah. Lalu indik unda ya. Awas. Ada selesai kerja dia lang ngoroh. Ku minyak lah cari tadi kau. Minggu petang lah si full dah. Jom minggu petangnya bos lah. Minggu kini salah kaji ya. Celik minyak lah. Ya dah. Lebih rabu awak ya. Habisnya dah. Betul lah mau hidup dah. Tu iunya biar awak. Angsa nak makan mati kau mah. Mau ditulunda tu mah. Besok nak usaha mau ojek kerja lah. Cari kerja lain lah. Udah bagarang saya. Lah. Itu bau tinggi. Bakal pak dia. Ongkosnya dah. Berani minta ongkos kuda lah. Modi itu dan nolong adik tadi ya. Yalah, dah pandai dah ngecek dah. Mai tolong dah udah awak deh. Nyak dia awak. Melon dah awak je lah. Ayolah dah. Awak cari sewa lain lo. Tu inyo, tu masuk cerita tu. Jack ni. Dah. Kosong lah tadi ya. Enggak. Ni apa nakmu kurang kau. Alah.
Jadi besok siapa yang mendaki? Kami berdua dah. Tu bertiga jo dah. Berampek jo yang nyuipik tu. Berlima jo kalau Ada yang suruh cek panjang. indak dah. Dedek ku pernah apa dah? Jadi keputusan kalian majak udah mendaki ke gunung tu tapek bana. Kalau soal ilmu-ilmu mendaki-daki kok udah laba-labi ilmu dik, laba-labi. Labara banyak gunung di Indonesia aku yang dah panjek dik. Dah panjek lah itu mah. Manjik. Biasanya santian manjik kau dah baru nak. Iyo bang. Dan nak baru udah bang. Itulah. Keciang deh. Ada yang keciang baru. Indak dah. Gagal udah pada baru lah. Ya kan dek? Seketek dah. Kan? Tak. Itu masuk cerita tu. Jadi intinya dik, kalau awak mendaki kok persiapkan alat-alatnya dik. Dari logistik, peralatan, tu sama mental yang kuat dik. Kau dah ube-ube abok kata. Udah kalau sanggup kata dia dah umbar dengan wah dik. Nak dah ambil dah dah. Kalau faham? Lain dah. Kalau untuk fisik kami lah jogging siang malam. Nah dek. Iyo bang. Tu masuk cerita tu. Jadi barak kami yang bayi dah. Itu pertanyaan yang udah tunggu-tunggu tadi dia. Tak. Malam patang lah udah etong-etong, udah kalian-kalian, lah udah apa lah udah bayang-bayangar gue dek. Jadi adik cuman kanai 300.000 dek per orang. Astagfirullah. Mahal dah. Ke yang murah ya gunung pengen dek naki ya. 300.000 tu dia. Itulah masuk uang registrasi, logistik, peralatan, itulah masuk lah dek. Adik cukup bawa baju kolor apa lambuk teh lah dek. Pribadi adik saya bawa teh lah. Untuk ini kok singa itu salah informasi disampaikan lo. Dia besok dah tunggu di pos 1 lah. Biar pulang lah. Jadi dah kami pulang lah. Dah. Nak balik dah. Kau perlengkapan kau lengkap kau baru pendaki sejati. Mental siap. Siap dah. Tu lah. Semangat awak tu. Apalagi kini hari kemerdekaan kan. Semangat. Semangat. Angka mendaki tu kau pindah rumah kau. Dah, awak kalau lalu suka jamban dah. Jadi harus banyak bawa pakaian. Kain ke dah. Awak dah terus wanta yo. Ndak awak tahu-tahu ni awak dah teh terus. Abang salah yang pada balu lah. Mau diikut saya mau dia nak pergi ke rumah. Salimut ya lah gua. Aku buku terus mengawal gua. Untuk mencari peta dah. Yang balu saya buat. Aku kemang-kemang. Pendaki dah. Mau diikut ke mendaki yang kok. Yang kayak iyo salah. Ikut pegang ojek nanti dia kau mah. Tadi pergi ojek pagi dah. Tak kena kaju roh kerja. Deh alah. Ayo marang-marang lah. Paniang mau cari lah apa. Jadi ayolah marang-marang lah. Jadi sebelum mendaki ada beberapa aturan yang udah sampaikan ke kalian untuk mendaki. Yang pertama tu menjaga etika awak di alam. Yang kedua tu menjaga sampah. Jadi awak nak di rumah sampah sembarang-barang tu. Kalau awak puisi awak suka-suka sebagai tamu di siku kau. Kan paham? Faham dah. Tu mantap tu. Jadi yang menonton kalian sampai ke atas beko kuah. Wah, yang menonton kalian akan sampai ke atas beko sampai ke top merdeka. Jadi di puncak beko lah udah letakkan bendera merah putih sebagai titik akhir perjuangan kalian. Itu sebagai tanda kalau lah tiba di bendera tu ada sampai kalian situ tu mah.
Kalian siap lah? Siap dah. Di sebelum awak pakai kate, sebelum awak laki, yo lebih baik awak berdoa lo biar acara awak ko lancar. Ya. Yo, kau berdoa yo. Menurut agama masing-masing salah. Berdoa, mulai. Top Merdeka, semangat! Yo. Bisa. Jalan. Ayolah, semangat kata tu. Juang. Pemuda Indonesia tu harus semangat, Pak. Ya dah. Di mana lah nego? Sinan situ gua. Kayak kasinan dah. Tadi lah sinan nak mah. Itulah. Ya. Rasuak sinan lah. Tadi ke sinan lah mah. Siko lah mah. Dia kasih tu dah Jack. Tapi awak balik siko lima. Ke sinan tu mah. Dah Jack nak tu apa-apa dah. Dah Jack ngojeknya. Awak acuk nak minta ke siku jalan ni. Tu apa lu bang Jack je unang gua. Unang Jack mah. Sinan mah. Kasih ko ke je, Pak? Ke sinan ah. Tak percaya dah Jack cili lah. Siku jalan tu tu jalan mah. Di sinan jalan mah. Itu ke je, Pak? Ke sinan je. Dah, bang. Nah itu dah bang, kini baca orang cik tujuan bang. Baca orang sampai ke Top Merdeka. Nak ribut-ribut kuat dah. Iya nak. Tadi ada petanya lagi di depan rumah ada Jack. Iya nak. Siko mah. Le. Akunya. Kok gini ya? Di sekolah ni kau teh kau nak. Taruh sesat. Situ lah ni ada. Nak ya teh bawah kau dah. Tu mah tu. Iya nak, situ nak. Ya. Ayolah, jalan. Mau diikut tinggi. Dia lah mau Jack mau ke bawah balik. Tu dah Jack ah. Merdeka dia lah masuk kuliah balik ah. Iyalah kau. Bang, dah. Kalau nak cuba nak tahu apa rasa dah bang. Pela bisa. Seketik dah sampai mas, seketik aja. Yo je dah Jack. Lah. Bangun dah. Balik gua bang. Itu dah. Dah. Bangun dah. Bangun dah. Dah. Balik gua bang. Itulah. Dah. Bangun dah. Dah Jack. Dah. Sedar dah Jack. Bang tolong bang. Balik seorang bang. Dah. Ni nak ada.
mungkin sampai siko ya bang. Nak usah kata lah bang. Setidaknya awak lah pernah mencuba bang. Iya Madik, mungkin ini hari esok coba lah. Yang bisa dipason dan aku babak awak jadinya. Iya bang. Dah. Dah Jack. Lemah kalian mah. Sampai sikonya. Taruhin lah kata. Kalau berjuang tuh jangan nanggung. Sampai titik penghabisan lah. Kalau lah naik, pantang awak turun. Lah kata lah. Good. Kalian lah sampai di Top Merdeka. Berarti kalian lah bisa melewati rintang-rintang yang ada di bawah tadi. Bagus. Itu baru mantap. Kalau seandainya kalian berhenti tadi di tengah perjalanan, mungkin kalian tak tahu rasanya ba'a di siku kok. Ba'a itu juga pada zaman dulu, dik. Kalau seandainya para pejuang berhenti di tengah jalan, mungkin awak tidak merasakan kebebasan, kenyamanan, kebahagiaan yang awak rasakan pada kini kok. Kini kok lah tugas awak kok menjaga kemerdekaan kok. Bukan awak menghancurkannya, dik. Mungkin orang dulu berperang untuk memperbaiki kemerdekaan kok, dik. Tapi kini ku tidak, dik. Cukup awak saling menghargai, menghormati, saling menolong tanpa harus awak bedakan agama, suku, budaya. Karena Indonesia adalah kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika, merdeka! Merdeka! Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Adik, alah puas sampai ke situ kalian? Alah dah. Kau pengalaman yang berharga untuk awak dah. Di siku kami tahu yang sulit itu akan mudah kalau dilakukan bersama dah. Di siko kami belajar kekompakan ada. Pantang menyerah dah. Itu ilmu kada sampai tadi mah. Pelah kalian sabut itu nerpek dah. Alah pulang alai. Hak, nak camping tak dah? Camping bisa besok nak. Tenda setengah hari dah sewa ya. Orang lah nelpon tadi ya. Kalau ingin panjang tambah pitih ya. Alah ya.